Jika anda buka aplikasi penjejak penerbangan global sekarang, anda akan nampak ribuan pesawat bergerak tanpa henti. Tetapi bila fokus dialihkan ke tengah benua Asia, ada lubang hitam besar kawasan sunyi yang hampir tiada penerbangan komersial melintasinya. Ini bukan zon perang atau ujian nuklear. Ini ialah dataran tinggi Tibet. Ramai sangka ini soal politik semata-mata, hakikatnya lebih menakutkan dan saintifik. Untuk juruterbang, Tibet ialah mimpi ngeri logistik. Jika kabin hilang tekanan, prosedur normal ialah turun ke altitud selamat, tetapi di Tibet, turun boleh bermaksud menghentam dinding granit setinggi pencakar langit. Syarikat penerbangan sanggup membakar ribuan liter bahan api dan memanjangkan masa berjam-jam untuk mengelak kawasan ini. Kenapa? Kerana di sini, had fizik dan kejuruteraan pesawat bertembung dengan geografi paling kejam. Hari ini kita bedah penyamampatan, had oksigen kimia dan fenomena drift down yang menjadikan Tibet zon larangan terbang tidak rasmi. Tibet digelar bumbung dunia bukan metafora kosong. Purata altitud dataran ini sekitar 14,000-16,000 kaki. Di tempat lain, gunung menjulang dari tanah rendah. Di Tibet, tanah dasarnya sendiri sudah setinggi puncak gunung Eropah. Ini bermakna ruang untuk silap hampir tiada dan lebih kritikal, ruang untuk bernafas juga tiada. Punca utama bermula dengan cabin pressurization. Pesawat komersial terbang sekitar 35,000 kaki udara terlalu nipis untuk manusia, suhu boleh mencecah 50 darjah Celsius. Enjin mengepam udara termampat untuk buat kabin rasa seperti altitud rendah, tetapi sistem mekanikal boleh gagal. Bila jelas berlaku kebocoran badan pesawat atau sistem tekanan gagal, ini dipanggil rapid decompression. Prosedur antarabangsa tegas, juruterbang mesti turun kecemasan ke 10,000 kaki. Kenapa 10,000? Sebab pada altitud itu, oksigen cukup untuk bernafas tanpa topeng. Inilah paradoks maut Tibet. Jika wajib turun ke 10,000 kaki tetapi tanah di bawah sudah 14,000 kaki, itu masalah matematik yang membawa maut. Altitud selamat berada di dalam bumi. Cuba ikut prosedur standard, anda boleh menghentam Himalaya sebelum sempat capai udara yang boleh dihirup. Ketakutan terhadap laluan ini bukan baru. Ia bermula sejak Perang Dunia Kedua melalui operasi The Hump, penerbangan bekalan dari India ke China merentasi hujung Himalaya. Tanpa kabin bertekanan dan teknologi moden, ratusan pesawat terhempas. Laluan itu digelar laluan aluminium kerana serpihan pesawat berkilauan di lereng. The Hump mengajar satu hakikat, Himalaya tidak memaafkan. Cuaca boleh berubah sekelip mata, angin gunung boleh mematahkan sayap pesawat kecil. Jet moden memang laju dan kuat, tetapi kita tak boleh rendahkan Everest atau K2. Bahaya asasnya kekal sama. Dalam penerbangan ada konsep alternate airport. Bila kecemasan perubatan teknikal, keselamatan juruterbang perlu landasan terdekat. Di Eropah, a second anda biasanya 15-20 minit dari lapangan terbang sesuai. Di Tibet, realitinya jauh berbeza, jarang, terpencil dan sukar dicapai. Lapangan terbang seperti Lhasa Gonggar antara paling mencabar untuk mendarat. Ia di lembah sempit, dikelilingi puncak tinggi, perlu lesen khas dan latihan simulator spesifik. Pesawat yang rosak tak boleh glide santai masuk. Tanpa enjin sihat dan panduan tepat, mendarat di celah Himalaya hampir bunuh diri. Analisis pertama, sistem oksigen penumpang. Topeng kuning yang jatuh bukan disambung ke tangki besar seperti hospital. Ia guna chemical oxygen generator. Tarik topeng, tindak balas kimia eksotermik bermula, biasanya campuran natrium klorat dan serbuk besi untuk hasilkan oksigen. Masalahnya kapasiti. Sistem ini ringan dan kompak, jadi oksigen hanya sekitar 15-20 minit. Dalam penerbangan biasa, itu cukup untuk turun ke 10,000 kaki. Tetapi untuk keluar dari zon Himalaya ke kawasan rendah, kadang-kadang perlu lebih sejam. Di Tibet, jamnya tak memihak anda. Bayangkan kabin hilang tekanan di tengah Tibet, topeng jatuh, oksigen mengalir. Juruterbang tak boleh turun rendah sebab gunung terpaksa kekal di altitud tinggi MEA seperti 20,000 kaki atau lebih. Udara masih nipis. Bila 20 minit tamat, oksigen penumpang habis, pesawat masih atas pergunungan. Apa seterusnya ialah hipoksia pembunuh senyap. Otak kekurangan oksigen, mula euforia, pening lalu pengsan. Juruterbang ada oksigen lebih lama, tangki termampat, tetapi mereka tak boleh biarkan ratusan penumpang pengsan atau rosak otak. Risiko ini terlalu besar untuk syarikat penerbangan yang waras. Analisis kedua, kegagalan satu enjin dan prosedur drift down. Pesawat seperti B777, A350 boleh terbang dengan satu enjin, namun kuasa tujahan jatuh besar. Ia tak mampu kekal di 35,000 kaki. Fizik memaksa turun ke altitud lebih rendah supaya enjin tunggal bekerja lebih efisien.
Altitude stabil satu enjin, one engine in operative ceiling, sering sekitar 20,000-25,000 kaki bergantung berat pesawat. Di banyak tempat, itu okey. Tetapi di Tibet, banyak puncak setinggi atau lebih tinggi daripada had itu. Jika enjin mati di titik salah, pesawat mungkin tak cukup kuasa untuk melepasi puncak di depan. Sebab itu, wujud escape routes. Sebelum laluan gunung diluluskan, syarikat mesti rancang jika enjin mati di titik A, pusing kanan, titik B, pusing kiri. Di Tibet, laluan selamat jadi berliku-liku seperti benang melalui jarum. Kadang-kadang jalan keluar ratusan kilometer jauh terbang lebih lama dalam keadaan kritikal. Analisis ketiga, jet stream dan CAT clear air turbulence. Himalaya bukan sahaja halangan batu, ia halangan atmosfera. Arus jet yang melanggar banjaran ini boleh pecah dan membentuk gelombang udara ganas di bahagian belakang gunung seperti air sungai bergelora selepas hentam batu besar. Turbulence di sini boleh jadi severe hingga ekstrim. Tanpa amaran visual, tiada awan, tiada hujan, cuma udara bergolak. Ia boleh mencederakan penumpang yang tak bertali pinggang dalam kes jarang, merosakkan struktur. Mengelak Tibet juga bermaksud mengelak ombak udara yang tak terlihat. Ada juga isu suhu bahan api. Untuk jarak lama, penerbangan atas Tibet kadang perlu altitude sangat tinggi. Suhu stratosfera boleh jatuh di bawah takat beku jet A, satu sekitar 40 degras. Jika bahan api mula gel, aliran ke enjin terganggu. Biasanya juruterbang turun untuk panaskan di Tibet. Turun bukan pilihan mudah. Adakah tiada pesawat langsung melintas? Tidak. Ada pengecualian seperti Sichuan Airlines atau Air China. Mereka guna prosedur khas termasuk bekalan oksigen tambahan yang boleh bertahan 50-60 minit lebih lama dari standard. Juruterbang mereka juga dilatih khusus untuk rupa bumi dan profil risiko Tibet. Teknologi seperti RNP-AR membolehkan laluan GPS sangat tepat melalui lembah pendaratan di lapangan terbang sukar seperti Lhasa. Namun bagi banyak syarikat antarabangsa, kos melengkapkan armada dan latihan khas tidak berbaloi berbanding hanya memusing sedikit ke selatan melalui India. Dalam penerbangan, keselamatan ialah mata wang paling mahal. Walaupun lintasan Tibet boleh jimat masa, bahan api, risiko katastrofik failure di kawasan sukar diakses adalah pertaruhan yang hampir tiada siapa mahu ambil. Industri sudah belajar betapa sukarnya SAR di lautan, apalagi di celah Himalaya bersalji abadi. Jadi bila anda lihat peta penerbangan membelok jauh, mengelak kawasan putih di tengah Asia, jangan merungut. Lencongan itu bukti jurutera dan perancang sudah fikir senario terburuk, memastikan anda masih ada udara untuk bernafas dan tanah rata untuk mendarat jika sesuatu berlaku. Anda sanggup ambil risiko terbang melintasi Tibet demi jimat 1 jam? Kongsikan di komen. Jangan lupa like dan subscribe untuk analisis kejuruteraan seterusnya. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Kembali kepada drift down secara lebih teknikal. Dalam perancangan penerbangan, ada carta net take-off flight path. Untuk kawasan gunung, obstacle analysis dibuat hingga 50 km dari landasan. Di Tibet, halangan bukan hanya di depan kiri, kanan, belakang. Setiap inci dikira ikut berat, suhu dan angin. Faktor kritikal lain, radar dan komunikasi. Di kawasan terpencil bergunung, liputan radar sekunder boleh terputus kerana isyarat di sekat puncak. ATC mungkin tak dapat posisi tepat segera jika ada masalah. Radio VHF pula bergantung line of sight yang mudah terganggu oleh lembah dan banjaran. Ada juga isu solar radiation. Terbang di altitude sangat tinggi dengan atmosfera lebih nipis meningkatkan pendedahan sinaran kosmik kepada kru penumpang. Ini bukan sebab utama elak Tibet, tetapi faktor kesihatan jangka panjang yang dipertimbangkan Kesatuan Juruterbang untuk laluan yang kerap melintasi altitude ekstrem. Geopolitik juga wujud. Ruang udara China-India sensitif, banyak zon ketenteraan ketat. Pesawat tersasar sedikit boleh dipintas jet pejuang. Koordinasi ATC di rantau gunung ini secara sejarah rumit, menambah satu lagi lapisan risiko walaupun faktor fizik dan operasi masih dominan. Kajian kes China Southern dan Sichuan Airlines antara raja laluan ini. Mereka gunakan Airbus A311, A33 yang dimodifikasi untuk prestasi udara nipis high altitude performance. Ada komponen yang dioptimumkan termasuk konfigurasi operasi di lapangan terbang tinggi untuk memastikan margin keselamatan mencukupi. High altitude airports seperti Dawcheng Yading antara tertinggi dunia punya landasan luar biasa panjang sekitar 4,200 meter. Sebab udara nipis kurangkan lift dan kuasa enjin pesawat, perlu kelajuan tanah lebih tinggi untuk berlepas. Kelajuan pendaratan pun lebih tinggi, menaikkan risiko brek panas dan tayar tertekan. Pernah dengar coffin corner? Di altitude tinggi, jurang antara kelajuan stall dan kelajuan march kritikal jadi sangat sempit. Terlalu perlahan, stall. Terlalu laju, risiko gelombang kejutan dan tekanan struktur.
Jika pesawat cuba terlalu tinggi untuk elak gunung, ia boleh terperangkap dalam zon aerodinamik yang halus ini. Logistik penyelamatan darat juga kejam. Jika pesawat mendarat cemas di dataran tinggi terpencil, suhu malam boleh membunuh dalam beberapa jam. Tiada jalan untuk ambulans atau trak bomba. Helikopter biasa pun sukar beroperasi pada altitud itu kerana udara nipis mengehadkan daya angkat rotor. Sebab itu, laluan seperti L888 wujud koridor khas merentasi barat China dengan infrastruktur komunikasi navigasi lebih baik, namun syarat guna sangat ketat. Syarikat perlu buktikan kemampuan prosedur escape untuk setiap segmen sebelum dibenarkan masuk. Ia bukan laluan main radar. Tentang enjin, turbofan perlukan aliran udara stabil. Di kawasan gunung, perubahan ketumpatan mendadak boleh menyumbang kepada enjin surge, stall enjin tersedak, hilang kuasa sementara. Di kawasan rata, ia boleh diurus. Di atas Himalaya, kehilangan kuasa singkat pun boleh jadi beza hidup atau mati. Bagi perancang penerbangan, TVET ialah contoh Black Swan event yang ditunggu masa. Kebarangkalian decompression atau kegagalan enjin memang rendah, tetapi dalam matrix probability versus severity, tahap keparahan di TVET ialah katastrofik. Jadi risiko keseluruhan ditolak bukan kerana takut tetapi kerana matematik risiko. Faktor bahan api juga lebih kompleks. Terbang lurus memang dekat, tetapi terbang tinggi lama memerlukan tenaga besar untuk mendaki. Pesawat long haul yang berat bahan api penuh mungkin belum mampu capai altitud selamat awal penerbangan. Ia perlukan step climb selepas ringan. Jika TVET berada awal laluan, pesawat mungkin terlalu berat untuk melepasi ancaman puncak. Aspek jarang dibincang, ozon concentration. Di stratosfera tertentu, ozon boleh lebih pekat dan toksik jika dihidu. Pesawat moden ada catalytic converter untuk pecahkan ozon dalam sistem udara. Laluan tertentu boleh beri beban lebih tinggi pada sistem ini, menambah keperluan penyelenggaraan kos yang akhirnya mempengaruhi keputusan laluan. Secara sejarah, era Perang Dingin menjadikan kawasan ini tertutup untuk penerbangan barat. Kesan struktur laluan kekal, ekosistem ATC negara jiran berkembang dengan laluan yang mengelilingi TVET. Mengubah jaringan trafik udara Asia untuk buka lintasan terus memerlukan kerjasama diplomatik dan teknikal besar, bukan mudah. Masa depan, supersonik, hipersonik mungkin terbang 60,000 kaki plus, menjadikan gunung kurang isu. Namun decompression jadi lebih kritikal. Pada altitude ekstrim, risiko fisiologi meningkat drastik. Prinsip keselamatan, bolehkah kita turun dengan selamat? Tetap penghalang utama tak kira teknologi berubah bagaimana sekalipun. Kesimpulan, elak TVET ialah bentuk hormat manusia pada alam. Walau kita menakluki langit, bumi masih tetapkan peraturan. Lencongan itu ialah kasih sayang senyap industri penerbangan, memilih nyawa anda mengatasi keuntungan. Anda mungkin di kerusi 34A tetapi keputusan di belakangnya penuh kalkulus keselamatan. Bandingkan Andes versus Himalaya, Andes tinggi tetapi lebih sempit pesawat cepat keluar ke kawasan rendah. Himalaya plus dataran tinggi TVET sangat lebar beribu kilometer. Inilah exposure time, bukan sekadar setinggi mana tetapi berapa lama anda terperangkap di altitud bahaya. Di Andes mungkin 20 minit, di TVET berjam-jam. Trivia technical, APU Auxiliary Power Unit ada hard altitude untuk dihidupkan, sering sukar di atas 25,000 kaki. Jika enjin utama gagal dan APU tak boleh start, pesawat boleh hilang kuasa elektrik utama kecuali instrumen kecemasan bateri. Di kawasan gunung, senario ini jauh lebih menakutkan. Faktor keletihan kru fatigue juga penting. Laluan berisiko tinggi memerlukan pemantauan dan fokus berterusan, menaikkan beban mental. Untuk penerbangan jarak jauh 10+ jam, pengurusan tenaga kru ialah sebahagian keselamatan. Keselamatan bukan hanya mesin manusia di kokpit, juga faktor kritikal. Dalam era big data, perisian optimasi laluan kira kos bahan api, overflight fees dan cuaca. Walaupun ada laluan yang nampak murah, kos risiko, keperluan peralatan khas serta bahan api rizab tambahan sering menjadikan kes perniagaan lintasan TVET negatif. Algoritma pun cenderung memilih elakkan TVET. Bagaimana dengan kargo? Freighter kadang ambil risiko yang penumpang tak ambil, tetapi TVET pun jarang. Sebabnya muatan kargo berat perlukan prestasi enjin maksimum. Kehilangan kargo bernilai jutaan dolar di Gunung Salji bukan kegemaran syarikat insurans. Risiko kewangan pun menolak laluan ini. Mitos versus fakta, ada yang kata medan magnet misteri di TVET ganggu instrumen. Itu tidak tepat, gangguan besar lebih berkait kawasan kutub. Cabaran TVET adalah fizik dan atmosfera, batu keras, udara nipis, altitud ekstrim dan infrastruktur terhad. Realiti sudah cukup menakutkan tanpa unsur mistik. Prosedur menarik oksigen escape routes, ada peta kontur yang menunjukkan berapa lama oksigen mampu bertahan di setiap titik laluan seolah peta topografi, tetapi untuk masa oksigen.
Di kawasan TVET, zon ini merah kecuali anda ada sistem oksigen tambahan yang mahal. Ini salah satu sebab operasi jadi rumit. Peranan ICAO ia menetapkan piawaian tetapi setiap negara berdaulat atas ruang udaranya. China telah menaik taraf infrastruktur baratnya namun prinsip operasi berhemah tetap utama. Infrastruktur di tanah boleh membantu tetapi ia tidak mengubah fakta paling keras, gunung itu masih ada, altitud tanah masih tinggi. Jika anda peminat flight simulator, cuba laluan New Delhi Chengdu secara direct, buat kegagalan satu enjin di tengah. Anda akan lihat betapa sukar mengekalkan profil selamat tanpa amaran terrain pull up. Simulasi ini memberi gambaran tekanan sebenar juruterbang jika memilih laluan berisiko. Cuaca monsun, awan cumulonimbus gergasi boleh menjulang hingga 50,000 kaki lebih tinggi dari altitud operasi banyak pesawat komersial. Di tempat lain, anda boleh raw ribut. Di TVET, gunung di bawah varibut di depan boleh membuat anda terperangkap. Pilihan keluar jadi sangat terhad. Adakah keadaan ini kekal? Pemanasan global ubah corak cuaca tetapi tak akan merendahkan gunung. Pesawat hibrid, elektrik mungkin muncul. Motor elektrik ada sifat prestasi berbeza tetapi isu berat bateri besar. Buat masa ini, enjin pembakaran masih dominan dan had operasi altitude, escape masih kekal. Dalam latihan juruterbang ada CRM, Crew Resource Management. Keputusan di kawasan risiko tinggi ialah kajian kes klasik. Elak TVET ialah contoh risk avoidance terbaik. Keberanian bukan ambil risiko bodoh tetapi memilih keputusan paling selamat untuk membawa semua orang pulang. Trivia biologi, bar-headed geese boleh terbang melintasi Himalaya kerana fisiologi oksigen super efisien. Manusia dan mesin kita belum meniru kecekapan itu. Sehingga kita mampu bernafas secekap mereka di udara nipis, kita perlu akur pada batas teknologi dan memilih laluan yang lebih selamat. Search and rescue, golden hour, pertama kritikal. Di TVET, masa tindak balas dibunuh oleh geografi. Aset SAR mungkin kuat tetapi jarak, altitude, cuaca dan akses darat membuatkan jam emas cepat habis sebelum bantuan sampai. Ini menaikkan severity jika kecemasan berlaku. Jika anda terbang dengan syarikat Cina dan laluan melintasi pinggir dataran tinggi, jangan panik. Laluan pinggiran biasanya masih punya pilihan pendaratan tanah rendah berhampiran. Yang kita bincang hari ini ialah lintasan terus di Deep TVET yang paling ganas, zona paling kurang margin keselamatan. Video ini bukan untuk menakutkan anda terbang tetapi untuk buat anda kagum dengan tahap perancangan industri. Zon kosong di peta penerbangan adalah tanda ada orang sudah memikirkan what if terburuk dan mengambil langkah proaktif supaya ia tidak berlaku pada anda. Menariknya, kurang trafik udara di atas TVET juga memberi nilai sains atmosfera. Udara di sana lebih bersih dari jejak contrails, jadi ia boleh jadi makmal semula jadi untuk kajian atmosfera. Dalam satu cara, ketiadaan pesawat membantu saintis memahami keadaan udara yang lebih tulen. Dari perspektif penumpang, lencongan juga beri pemandangan lebih pelbagai bandar di Asia Tengah atau India, bukan salji putih berjam-jam. Laluan selatan melalui India misalnya menawarkan pemandangan sungai besar dan penempatan unik. Anda mungkin tak sedar tetapi lencongan itu kadang buat perjalanan lebih menarik. Apa pelajaran besar? Dalam pertembungan kejuruteraan manusia dan kekuatan alam, alam selalunya menang. Kebijaksanaan kejuruteraan bukan melawan alam tetapi tahu bila perlu mengalah dan cari jalan lain. TVET ialah monumen kepada kebijaksanaan itu. Jika anda sanggup ikut deep dive teknikal ini, anda sebahagian komuniti yang menghargai fakta di sebalik hidup harian. Kebanyakan orang naik pesawat dan tidur. Anda kini tahu kenapa pesawat membelok, kenapa toping oksigen hanya sementara dan kenapa TVET sunyi dari deruman jet. Kita ada banyak topik penerbangan lain, kenapa terbang ke timur lebih cepat daripada ke barat atau bagaimana juruterbang tidur dalam penerbangan 18 jam. Jika anda mahu kita bedah topik-topik ini dengan kedalaman sama, tulis permintaan di komen. Kami baca semuanya. Sokongan anda melalui like, share dan subscribe membolehkan kami meluangkan masa untuk riset dan animasi. Tanpa anda, saluran ini hanya suara kosong di internet. Terima kasih kerana menonton sampai ke sini, anda penonton MVP kami. Jangan lupa semak playlist dokumentari lain, mega projek kejuruteraan, misteri laut dalam, sejarah peperangan moden. Klik video yang muncul di skrin untuk terus meneroka dunia sains dan fakta yang menakjubkan. Sampai kita bertemu lagi, ingatlah, langit luas tetapi ada peraturan tidak terlihat yang menjaganya. Terbang selamat, kekal ingin tahu dan semoga berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.